I, ice cream. B, ball. Kuda. Monyet. Buaya. Pada air. Ikan lumba-lumba. Beruang-beruang. لي صدري ويسر الحمد لله على كل حال. Berapakah 11 tolak 2? Awak yang terbaik. Kalau korang ada anak kecil, aku sangat rekomenkan untuk korang dapatkan buku dari Mami Hana ni. Sangat best dan sangat membantu untuk pembelajaran anak-anak. Buku yang ini adalah versi Islamik. Siap ada dua bahasa lagi. Bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Pada bahagian belakang kotak ni, ada instruction untuk setiap button yang ada pada buku Mami Hana ni. Dan ditunjukkan sekali cara-cara untuk korang mendaftar waranti dan juga register untuk menjadi ejen. Dan ini dia buku Mami Hana. Didatangkan sekali dengan satu pen dan satu marker whiteboard. Buku ini menggunakan 3 biji bateri AA. Yang menarik, buku ini adalah setiap helaian dia berfungsi dan terdapat pelbagai tajuk yang menarik seperti belajar huruf ABC, kenali huruf Jawi, ada nama-nama haiwan dan disertakan dengan bunyi sekali. Gajah. Katak. Memang sukalah anak-anak kalau dengar bunyi-bunyi tu kan. Ada juga kenali nombor, belajar cara wuduk dan pergerakan solat, dan akhir sekali ada doa-doa harian. Dan setiap doa-doa ni anak-anak boleh dengar dan boleh hafal melalui buku ni sahaja. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman. باسمك اللهم أحيا وأموت. Dan seperkara lagi yang menarik dekat buku ni, terdapat juga soalan-soalan yang boleh untuk anak-anak bermain ataupun menjawab soalan tersebut. Berapakah 11 tolak 2? Awak yang terbaik. So menarik kan buku ni? Bukan buku kebiasaan. Macam-macam aktiviti yang ada pada buku ni. Anak-anak mesti suka belajar dekat buku Mami Hana ni. So macam biasa, kalau korang berminat dengan buku Mami Hana ni, link aku dah sediakan dekat bawah ni. Harga pun tengah promo ni, baik grade cepat.